rawatan suami yang kali kedua. Okey. Kali pertama dulu sebab kita datang sini sebab dia prostat. Prostat, doktor dah masukkan tube, kencing melalui tube lah. Lepas tu datang kat sini, lepas tu buat rawatan prostat tu. Lepas tu pergi hospital Selayar. Okey. Alhamdulillah, doktor dah buka tube tu. Alhamdulillah. Dia dah boleh kencing normal. Okey, baik. Sekarang datang buat rawatan susulan untuk sebab apa? Lepas daripada cabut tube tu memang kencing dah normal. Kencing. Tapi cuma badan dia lembik. Macam kadang-kadang kita jalan ni macam untuk terlembik kan. Okey, faham. Baik. Sekarang datang untuk susulan tuna pula. Susulan yang bahagian lain lah. Bahagian lain pula lah. So, macam mana untuk yang perasaan apa nama selepas rawatan? Lepas rawatan tu nampak Nampak dia beza. tinggalkan sebab apa selama ni kita ambil bila nak solat kita bawa air kencing macam rasa macam kita was-was lah juga kan kita nak solat kan. Baik. Bila dah buka tu lega lah. Kalau dia buat kat belakang tu tinggal ni memang Tu ada rasa nak Terus kencing. ada rasa keselesaan lah. Tapi Baik. dah tak boleh, dia nak kencing tapi tak boleh keluar. Itu yang doktor terpaksa masuk tube, jadi air kencing tu keluar sendiri dia macam tu. Dia tak rasa. Oh, tak rasa. Maksudnya nak timing nak keluar tu dia tak ada rasa. Dia nak keluar je. Macam tu. Lepas dia dah masuk tube tu lah. Tiba-tiba dah besar je lah maksudnya. Dah penuh je tube. Ada bunyi satu kan. Kalau tak pasukkan pula, dia tak boleh kencing. Dia nak kencing tapi tak boleh. Lagi satu saya nak Tak tanya, keluar. kalau macam dari segi sebelum ni yang pergi hospital tu, berapa lah belanja dah habis kat sana? Banyak. Ada juga cover dengan insurans ke apa ke? Tak ada. Oh, tak ada. Memang sendiri je. Kita dapat tahu ni pun daripada anak. Anak tu kata jomlah pergi. Tapi anak tu kata nasib. Sebab Okey. tu penuh je. Faham. Dia kata penuh je mama, dia nasib. Lepas tu Mhm. masa yang dia beritahu mama ada kosong, slot kosong yang tu call. Masa tu betul-betul kita orang dekat hospital Selayar. Untuk rawatan yang pertama kali. Pertama kali lah. Pertama kali. Baik. Lepas daripada kecemasan dulu, dia suruh pergi jumpa pakar kat Selayar. Okey. Masa tu yang terus dapat yang slot dah sini. Baik. Okey, apa yang nasihat untuk yang pasien yang lain-lain nak bagi tahu yang sakit yang sama ni, prostat ataupun yang lain lah. Apa yang nasihat dia Untuk kalau ada siapa-siapa yang dapat juga macam ni kan, prostat ni, try lah kat sini. Kita usaha ikhtiar kan, yang menyembuhkan Allah kan. Kita usaha. Tapi nampak lah, untuk suami saya nampak. Okay, mudah-mudahan lah. Orang kata Allah tu dia maha penyembuh. Lagi satu mudah-mudahan juga dimurahkan rezeki jugalah untuk beli perempuan dengan tuan lah. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini sahabat kita ni datang daripada sinilah, kawasan sini kan. Datangnya hari walk-in bang ya. Kalau saya hari walk-in kan. Saya ingat walk-in ada satu bantu sini, bantu luar ya. Ketika datang tu pakai apa bang? Masa tu. Tiup kencing prostat yang tiup. Oh, tiup kencing tu. Memang abang tak boleh kencing je lah. Tak boleh kencing buat 2 bulan lah. Kalau dia selalu kencing, air tu keluar terus masuk tiup. Tempat doktor tebuk ke? Dia tak sempat. Tak tempat kan? Sebab orang panggil kata kat sini boleh buat. Bila saya datang tu, terus buat. Besok tu terus boleh cabut pada kencing. Buat sebelah lah, lepas tu buat kat pinggang. Jadi sekali lah buat kat pinggang. Balik tu pertama dah boleh kencing. Besok tu hospital dekat dah boleh cabut lah. Subhanallah. Doktor terkejut kan? Dia terkejut lah, tahu makan apa, dia dapat makan apa, buat supplement je lah tu. Masa tu doktor belum bagi ubat lagi. Tak bagi tahu kat kita dia datang ke sini. Dia tak betul. Bagi tahu ya. Tuan-tuan, insya-Allah. Ini prostat tuan-tuan, prostat tak boleh kencing lah ataupun kencing tu sikit-sikit tak ada pancutan lagi lah. Dia pergi ke peha. Kencing, tak kencing sakit sangat tuan kan. 2 bulan dia tak boleh kencing. 2 bulan kata abang dia tak boleh kencing tu selama 2 bulan. Saya pun tak tahu ni, saya pun dah lupa dah siapa orang dia, siapa dah orang dia. Maka saya tak kenal. Datang dengan anak dia tuan eh. Ini anaknya. Kita pun anak dia kan? Betul kan? Anak dia juga. Jadi 2 bulan memang abang tak boleh kencing kan? Kencing pakai tip lah. Menderita bang eh? Menderita lah, sembahyang susah, semua susah. Subhanallah. Hari ni Kita minum 2-3 minit, dia terus keluar air tu terus keluar. sekarang abang boleh kawal kencing tu? Boleh, macam biasa. Dah misalnya
Apa nak kan bertahan ni nak kencing, kita dah kencing keluar. Kencing. Nak berhenti. Oh, masya-Allah. Boleh tahan macam biasa lah. Selesa ya? macam Subhanallah. Amin. Alhamdulillah. Ini satu kebanggaan untuk abang dan satu terharulah saya kerana Allah menunjukkan mukjizatnya kepada kita tuan nikmat apakah lagi yang kau dustakan maksudnya. Apa tu pulangkan balik tu. Tuan-tuan bayangkan kalau tak kencing tu macam mana rasanya. Allah kentut aja lah, tak kentut aja pun macam rasanya. Bumbung lah. Hari Wa'in tu tak silap saya dah sebulan daripada tarikh. Oh dah sebulan Dah sebulan. Oh dah sebulan dah. Nanti kita rangkumkan yang ini hari ini dengan sebulan yang lepas insya-Allah. Oh, masya-Allah. Lepas tu makanan abang makan daun ceri? Jadi lepas tu jangan 2-3 kali minum. Lepas tu beberapa kali kedua terlupa tutup api kering tu. Jadi dia daun-daun dia apa kering. Ya. Tapi abang jangan putus asa. Jangan abang rasa selesa lagi. Ya. Air daun ceri tu penyelamat kita, ya tak? Kerana itu wasilah Allah Ta'ala yang nanamkan dia burung. Bukan kita nanam, burung yang nanam tu. Nak bawa makanan untuk anak dia. Terjatuhlah buah tu ke tempat tu. Hidup pokok kat situ. Makanya wasilah itu jadikan Allah SWT untuk kita. Tuan-tuan yang ada batu karang juga, tak payah jumpa saya pun tak apa. Minumlah air daun ceri 7 genggam. Air 1 gelas, jadikan 7 gelas. InsyaAllah nanti minum setengah gelas sebelum tidur, bangun tidur. Setengah gelas sebelum tidur, setengah gelas bangun tidur. Diamalkan jadi sebagai hati istiqamah. InsyaAllah nanti batu karang tu pecah nanti. Tuan Lepas tu abang sekarang dah berapa bulan dah abang tak pakai beg tu? Sebulan lah. Sebulan lebih. Sebulan lebih dah ya? Alhamdulillah. Nasib. Kencing macam normal. Ya. Ini kali ketiga rawatan. Ini kali Amin, ketiga. amin. Jadi kata-kata akhir abang, kata-kata akhir sebelum kita nak tutup macam mana rawatan dekat sini. Rawatannya, maharnya berapa kat sini? Adakah beban dengan abang macam mana? Pada yang di luar sana rasa-rasa nak jadi prospek ke nak apa ke datang ke sini. Kan datang sini. Setia je lah kan. Sebutkan maharnya. Maharnya tak berapa mahal pun sini kan. Kalau Berbaloi tak mahar tu dengan sakit kita bang? tak berbaloi rasanya. Tak baloi ya? Kita mampu lagi kan dengan nak bandingkan kita punya penyakit tu. Berapa beritahu kita orang penasaran tu? RM50 je. Saraf. Saraf. Jadi kita memandang RM50 tu bukan besar kecil. Bukan besar kecil saya pandang. Orang tu jauh-jauh datang. Belum tentu ada kewangan tuan ya. Betul. Datang jauh-jauh, sewa van, beli minyak. Belum tentu ada kewangan. Katakan je lah, sejujur je insyaAllah. Homestay dia kan. Homestay dia. Katakan jujur dengan hostel dia betul. Homestay dia. Okay, kata-kata akhir bang kepada saya ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Supaya saya lebih semangat lagi. Kan. Supaya lebih semangat lagi. Ada rezeki tambah lagi yang datang. Alhamdulillah. Baik-baik, terima kasih banyak. Jom kita teruskan rawatan dia datang hari ni. Rawatan dia untuk leher sakit tuan InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang bau datang. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Saya dekat Haji dulu. Digabungkan dengan hari tu yang hari tu. Sebulan lepas tadi abang Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah tuan istiqomah insya-Allah. Saya terkejut lah abang ni boleh macam tu. Boleh ya? Terkejut lah orang kampung pun terkejut semua lah. Kita yang duduk kat hospital tu pun tak sanggup nak menunggu giliran kan. Tiba-tiba bila kata dah tak payah pakai. Dekat sikit. Bila dapat tahu dah tak payah pakai, kita dah tak perlu nak hadap hospital kerajaan daripada pagi sampai ke petang kan. Memang lega lah rasanya. Itulah Sebab tunggu giliran tu macam kita kerja office hour. Kita sampai sana pukul 7 lebih, pukul 5 petang baru sampai rumah balik. Anak yang hantar abang ni Bukan setakat sakit ayahnya, kita yang duduk pun sakit. Menunggu kan. Itu kat hospital tu orang yang sihat dia sakit. Kita yang menunggu pun jadi rumah kan. Abang jangan selesa lagi ya. Okey, saya pesan jangan rasa selesa lagi. Amalkan daun ceri ni, okey? Amalkan daun ceri ya. Polisa pun amalkan daun ceri tau, Amalkan daun ceri polisa. Ya, walaupun kamu tu tak gemuk sangat, tapi jangan hati-hati kolesterol itu nanti bersarang nanti dalam tubuh. Ya, kolesterol ni disuka orang-orang kurus, orang yang diet ni suka saja. Orang-orang gemuk ni susah ada kolesterol, tapi kalau ada kolesterol tu banyak sangat. Tapi orang kurus memang banyak kolesterolnya, tuan
Jadi satu hari ni hari dalam sejarah lah ya bang ya. Datang balik sini. Sebenarnya ramai pasien-pasien kita tu yang alhamdulillah